Kalian tengok. Sekejap ya. Sekejap sekejap. Kalau kalian dapat tengok, dekat sebelah sana tu, lampu-lampu tu adalah lampu-lampu. Tak nampak nampak. Sekejap korang. Nampak tak yang merah-merah kat belakang sana tu? Nampak tak yang merah-merah kat belakang sana? Sekejap saya cuba. Ayat. Jangan risau, saya takkan kelang kabut untuk buang handphone saya. Selagi saya boleh sorok, saya sorok. So, saya akan rungkaikan juga apa Iswell punya perbuatan. Nampak tak? Banyak yang dah kena intercept. Kami dikelilingi oleh IDF sekarang ini. Lampu berapa nak cerah. Saya harap rakan-rakan saya semua berada dalam keadaan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kat sebelah sana pun semua dah kena intercept. Saya baik. Saya tak nak terburu-buru untuk buang selagi mereka belum naik ke atas kapal saya. Mereka ada kelilingi saya tadi, semua kepung saya punya bot. Tapi kemudian seolah-olah Allah tu menutupi mata mereka sebab saya kena kepung tadi banyak sangat-sangat bot. Tapi lepas tu diorang macam tak nampak saya punya bot. Subhanallah. Subhanallah. Saya tak, memang Allah tu sangat-sangat baik. Allah sangat-sangat jaga. Saya harap Allah jaga juga saya punya kawan-kawan saya yang berada di bot lain, insya-Allah. Insya-Allah. Kita orang punya internet termasuk juga dengan bot rakan-rakan saya yang lain. Sebab tu sekarang ni kenapa line tu jadi slow, sebab sebenarnya diorang dah sekat. Kami cuba plug off dan plug on balik kita punya Starlink. Kita cuba. Sekejap. Sekejap kalian. Macam mana nak tutup live gift ni cakap. Sekejap saya cuba. Jangan korang jangan pressure macam tu. Tutup sabar. Saya ni bukannya tahu sangat nak tutup ni. Sabar jap. Rakan-rakan lain stop sekejap untuk bagi apa-apa gift. Stop sekejap untuk bagi apa-apa. Boleh? Stop sekejap. Stop sekejap bagi gift. Stop bagi bunga mawar. Stop bagi apa-apa gift. Kita baru plug off balik kita punya internet wifi. Sekarang ni mereka intercept bahagian bot-bot yang besar dahulu sebab bot-bot ni terlalu banyak. Ini adalah salah satu strategi kita. Walaupun mereka ramai, memang sangat-sangat ramai. Tak dapat nak disangka, memang sangat-sangat ramai. Dengar tak bunyi diorang punya engine boat? Engine boat Iswell ni. Dengar tak? Engine boat Iswell ni, dengar tak? İnşallah abi haberleşiriz. Ben imkan oldukça size Ada tak korang nampak Rahmat live? Siapa tak nampak Rahmat live? Siapa je tim Malaysia? Siapa je sukarelawan Malaysia masih live sekarang ni? Yes. Korang dia orang dah close dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, very close. Subhanallah.
Subhanallah. Korang yang kali ni betul-betul saya dah kena get ready untuk buang dah handphone saya. Ya coming guys. Ya Allah, nampak tak lampu-lampu putih tu? Tadi saya ada dengar daripada bot lain yang menjerit. Saya tak pasti bot mana. Kapal besar, subhanallah. Saya harap kawan-kawan saya berada dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Ya Allah, laju bot dia orang. Sangat-sangat. Sangat-sangat laju korang. Dia dah dekat korang. Subhanallah. Nanti sekarang kat keliling saya sekarang ni. Mungkin dia noted yang saya tengah live sekarang ni. But it's okay. Saya akan jadi orang terakhir juga yang buang. Korang record dan cakap IDF ni memang pengecut. Pengecut sebab serang semua bot-bot sukarelawan orang awam. Korang. Subhanallah. Semoga kawan-kawan saya yang lain semua berada dalam keadaan selamat, insyaAllah. Jangan panik, korang tengok je. Tim ground team kami daripada MAPIM akan update Datuk Sani dan juga Tuan Nadir. InsyaAllah sekiranya tak ada semua sukarelawan bermula pada malam ini, korang semua jangan risau tentang kami. Akan ada second wave, sukarelawan lain akan datang untuk teruskan misi ini. Sekarang ini kita semua kena buka mata dunia untuk bebaskan Gaza. Sebab mereka sangat-sangat perlukan kita. Tentang kami, jangan risau. Patah tumbuh hilang berganti. Kami dah tak ada, nanti akan ada lagi pemberani dan sukarelawan yang lain. InsyaAllah. Allah sebaik-baik perancang. Hasbunallah wa ni'mal wakil.